Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam siri yang seterusnya, dalam file yang seterusnya, Buka File Podcast. Masih lagi bersama dengan Pak Zang. Dan insyaAllah pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan bincangkan satu lagi topik, satu lagi kisah yang kita bawakan dari seorang individu yang tidak asing lagi sebenarnya di kalangan masyarakat di kawasan sekitar ini. Yang mana kita nak kupas satu tajuk penting yang berkait rapat dengan komuniti. So kalau sebelum ni kita dah bincang bab faraid, dah bincang bab sembelihan, kemudian dalam file yang ketiga kita ada bincang berkenaan dengan anak-anak autism, kan? Dan ada juga perbincangan berkenaan dengan undang-undang. Cuma hari ini special khas untuk saudara-saudari para penonton sekalian. Kita bawakan seorang insan yang cukup dekat dengan komuniti, khususnya di Pekan Bukit Payung ini, untuk kita bincangkan peranannya di dalam masyarakat. So insyaAllah pada pertemuan kita hari ini kita bawakan yang berusaha saudara Zaidi Muda. Assalamualaikum Cik Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Buka File Podcast. Terima kasih. Kali pertama kan datang sini kan? Kali pertama ni. Kali pertama ni. Okey, tuan-tuan perempuan sekalian, untuk pengetahuan semualah. Okey, Encik Zaidi Muda ni diamanahkan sebagai pengurusi Masjid Kampung Surau Haji Yaakob Bukit Payung, betul kan? Betul. So singkatan dia Masjid Kamsuhaya. Betul. Tepat sekali. Okey, so sebagai pengenalan lah. Okey, mungkin Cik Zaidi boleh ceritakan sedikit latar belakang dan mungkin penglibatan dalam komuniti, khususnya dalam pengurusan masjid. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak Zang. Ya, Pak Zang dia. Terima kasih banyak kerana hari ini saya dijemput untuk bersama-sama dengan dalam program nama dia Buka File. Betul. Buka file. Kita nak buka file hari ni. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada pihak Pak Zam yang sudi untuk menjemput saya untuk turut bersama-sama sebagai panel lah lebih kurangnya dalam program kita pada malam ini pada petang ini. Cuma saya seperti mana yang disebutkan tadi, nama saya Zaidi Muda. Mungkin ada orang kenal, ada orang tak kenal Dan dalam institusi masjid ni saya dah lama dah saya buat. Berapa tahun? Berapa tahun daripada zaman budak-budak lagi. Zaman sekolah pun saya dah, walaupun tak menduduki dalam kawasan masjid, tapi kita dah biasa sangat dengan masjid sebab kebetulan ayah saya ni dia imam masjid. Jadi sejak dulu saya biasa ikut dia lah. Dan saya masih ingat masa darjah 6 tu saya dah memberanikan diri untuk azan di masjid. Kalau time bila ni masjid yang sama ke? Masjid yang sama. Okey. Masjid yang sama. Ni masjid dulu lah ni, masjid lama kan? Masjid lama lah. Lama cerita berapa umur 12 tahun dulu lah. Puluhan tahun dulu lah. Dan dia tak terhenti walaupun saya pernah berada di luar daripada Terengganu lama-lama, dan akhirnya kita balik semula ke kampung halaman. Dan saya menganggotai Jatuh Masjid. Dan saya pernah jadi bilal juga masjid. Okey. Satu ketika. Tapi oleh kerana sebab-sebab yang tertentu saya letak jawatan sebagai bilal, dan saya sebagai ahli Jatuh Masjid. Saya pun tak ingat dah berapa lama.
Tapi lama lah. Yang jadi pengungsi masjid tu sejak bila kan? Yang pengungsi masjid ni baru ni. Pengungsi masjid ni baru dalam 2 tahun tu. Saya cuma lah pengungsi lama, 10 tahun saya ingat. Okey. Sebab saya pun sebenarnya tak, kalau Terengganu tu tak boleh dia pengungsi ni sebab kita kadang-kadang tak sempat jadi oleh kerana dia memang pengungsi memang kena ada masjid tu semua ke ataupun tak juga. Kita kan ada masjid tu semua, saya pun tak mungkin tak sanggup kau. Memang kita mesti ada kerja kat luar macam-macam kalau kita orang pencen mungkin lain. Kita berada di situ kan. Betul. Kan ada tugas di luar sebenarnya. Jadi tapi kita akan cuba untuk berada di situlah sebagai orang yang bertanggungjawab untuk dalam pengimarahan masjid. Jadi akhirnya setelah saya lama AJK pun saya ingat dah 10 tahun tu lah. Lepas tu saya pernah sebagai SU masjid satu ketika, cuma saya tak ingat berapa lama. Lepas setiausaha masjid saya dilantik sebagai timbalan fungsi masjid juga lama. Hampir 10 tahun lah. Saya berada di situ membantu pengurusi dan akhirnya last sekali pengurusi kata bagi kat saudara pula, bagi kat saya. Okey. Pengurusi dah pencen kot. Umur pencen kot. Umur dah pencen lama. Dah pengurusi tu lama. Tapi oleh kerana dia tak sanggup, kita pun yalah kita try lah, kita sanggup lah untuk jadi pengurusi. Saya ingat baru 2 tahun je kot. 2 tahun sebagai pengurusi masjid. Dia untuk pengurusi masjid ni dia ada tauliah daripada tuanku kan. Dia ada dapat rasanya memang ada ke macam mana? Aku rasa tak pasti. Cuma kita ada kelulusan daripada pantikan dibawa oleh pihak Maidan Agama lah. Cikgu kuasa masjid. Oh, yang itu di negeri Selangor. Selangor ya. Selangor kalau kita jadi pengurusi atau nazir, istilah di Selangor nazir masjid, dia akan dapat tauliah. Tauliah daripada tuanku. Sama juga dengan imam. Jadi mungkin kita di negeri Terengganu ni mungkin ada surat watika pelantikan daripada Maidan, daripada Maidan lah kan. Okey. Maknanya kalau tengok cerita Cik Zadi tadi ni dah lama lah terlibat dengan masjid ni. Kan. Jadi betul lah tu kan, daripada AJK pernah duduk setiausaha dan 10 tahun jadi timbalan pengurusi dan sekarang ni jadi pengurusi. So memang dah nampak lah kan hala tuju masjid, hala tuju kampung tu kan. Jadi okey, Pak Zang ada juga buat saya makan lah kan untuk masjid Kam Suhaya ni. Kam Suhaya. Mula-mula kita pelik juga tau. Kam Suhaya, masjid nama orang perempuan ke? Rupanya Kampung Surau Haji Yaakob. Dah masjid surau pula tu kan. Surau. Sini kan di Terengganu ni untuk pengetahuan semua banyak juga kampung surau tau. So bila ada masjid dia akan jadi Masjid Kampung Surau. Banyak. Kan Kampung Surau Haji Surau Panjang, Haji Daud, macam-macam. So kalau kita tengok Masjid Kam Suhaya ni ialah pertama dia di tepi jalan kan. Memang di tapak itu ke masjid tu dia ada kubur sebelumnya ada. Kan. So dia ada buat pembongkaran kubur, pindahkan ke untuk besarkan masjid ke atau macam mana sebenarnya? Dia seingat-ingat saya masjid ni bangunan sekarang ni yang ada sekarang ni bangunan yang ketiga. Sebelum ni kita dah ada satu bangunan kayu. Orang lama-lama cerita kayu ni kayu sengah lah. Dan dia orang kayu ni dia orang belah sendiri dulu. Dan masjid tu tinggi dulu saya ingat. Di bawah tu dia dalam 10 kaki kot. Maknanya ada orang boleh masuk. Di bawah tu boleh orang bermain-main di bawah. 10 kaki. Masjid 10 kaki tinggi. Jadi bawah tu orang akan mungkin tempat makan dan sebagainya. Bawah tu tetap besar masjid tu. Itu masjid dululah. Tapi saya tak boleh nak gambarkan. Sebab saya tak sempat. Saya hanya mendengar cerita je lah. Cerita masjid tu. Cuma yang saya boleh gambarkan masjid yang selepas daripada itu, yang kedua. Masjid juga bangunan kayu. Bangunan yang kedua ni dibina sekitar tahun 1980. Tempat yang sama juga. Tempat hampir sama, tapi tepi sikit je. Tapi dia akan
ada ruang yang sama jugalah. Tapi dia dekat-dekat je. Dan masjid ni dia kayu ni dibina tahun 80 pun, masa tu umur saya 80 ni, umur saya 6 tahun. Okey. 6 tahun ya. Jadi apa ni, masjid tu lama sehinggalah tahun 2013 masjid kayu ni. Okey. Apa ni besar. Dan saya sempat masjid ni lah, masjid yang kedua. Yang pertama tu saya tak sempat. Okey. Masjid yang kedua tu saya sempat. Yang mula jadi Bilal tu, yang azan tu di masjid yang kedua ni lah. Masjid yang kedua dah. Yang masa tu saya bertugas sebagai pegawai sukan. Tapi pihak jabatan saya benar kalau saya bertugas sebagai apa ni, Bilal masa tu. Dan tahun 2013 dibina masjid yang ada sekarang ni. Okey. Yang dibina sekarang ni sebab apa ni, lama tu dah agak tu, jadi pihak jawatankuasa masjid masa tu cadang untuk kita apa ni, naik taraf masjid yang baru. Jadi 2013 bina, 2013 sehinggalah tahun sekarang hampir dah 13 tahun dah. So itu masjid pembiayaan daripada kerajaan lah yang masjid, baru. Yang kedua dan yang ketiga tu adalah pembiayaan kerajaan. Pertama tu saya tak pasti. Itu biasanya orang kampung buka kan. Kampung buat gotong royong dan sebagainya lah. Tapi yang ketiga ni pembiayaan kerajaan. Harganya sangat lebih kurang dalam masa tu 2-3 juta. 4 juta kot rasanya. 4 juta. So sebab yalah masa rasanya Wak Zam mula ada di Terengganu ni, yalah kebetulan kahwin dengan orang Terengganu kan. Kadang-kadang masa kita lalu tu rasanya dulu kawasan tu kubur kan. Maknanya bila ada proses untuk pembesaran naik taraf masjid tu, dia dah makan kawasan kubur tu. Jadi memang ada proses gali semula dan pindahkan kubur ke, atau macam mana? Dia masjid baru ni tak melibatkan kawasan kubur. Okey. Dia kalau kita pergi, dia ada di tengah tu ada kubur. Masjid lama sekarang ni saya pagarkan masjid lama, kita masjid lama dulu, saya pagarkan. Saya ada buat signboard sikit, kita tulis ini adalah kawasan masjid lama. Tapak masjid lama. Tapak masjid lama, dan kita boleh beriktikaf dalam masjid lama. Sekarang ni kita bercadang masjid lama. Tapak tu kita nak buat satu macam landscape taman. Masa itu ada satu wakaf, ada pokok-pokok bunga, ada air terjun sikit. Ni alik mana? Alik kanan atau alik kiri? Alik kiri. Alik kanan parking. Alik kiri tu bukan birai kubur. Birai kubur. Kubur sikit tepi ni sikit je tu. Okey. Kubur ni dulu kita dah, masa nak buat masjid baru ni, kita dah buat surat kepada pihak Jabatan Mufti. Tapi Jabatan Mufti tak benarkan kita benarkan kubur tu. Dia kata sebab dia tak mengganggu, kecuali nak buat jalan raya apa mengganggu. Sebab kita buat masjid sebelah sini dan ini tidak mengganggu, maka dia tidak meluluskan kubur tu dipindahkan dan kekal kubur tu. Cuma ada dalam 15 kubur. Kawasan yang sempit je, kita dah pagarkan kawasan tu dan kita buat satu macam mini taman lah. Masjid baru sekarang ni tak melibatkan kawasan kubur. Dia tanah yang asal yang telah diwakafkan oleh orang dahulu kepada pihak masjid lah. Dan di belakang masjid tu ada kubur banyak, dalam perkuburan banyak. Di tepi ni pun ada kubur, belakang ada kubur. Warnanya belakang yang depan mihrab lah. Depan mihrab tu kubur lah. Kita tak pernah sampai situ. Kita duduk tepi tu je. Belakang luar. Parking tu. Okey. So kapasiti masjid tu berapa ratus orang untuk satu-satu masa tu? Kalau isi penuh dalam 800 hingga 1000 lah. Jemaah yang boleh kita isi. Kalau hari Jumaat, sebab itu kalau dulu ada orang kata sebab masa baru dibuka masjid tu, ada orang kata adalah orang komplain kadang-kadang buat apa masjid besar-besar, siapa nak solat ni. Sebab pekat awal dulu tahun 2013 kalau solat Jumaat hanya ruang di dalam tu je penuh. Dalam 300-400 orang ni. Kita ada 3 ruang solat. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Yang ada orang dulu solat Jumaat ruang 1 saja. Ruang 2 pun tak ada orang, ruang 3 patah lagi. Jadi tapi kata tak apalah, mungkin untuk kita jangka masa panjang. Betul. Dan kita pun tak tahu bagaimana suasana yang akan datang. Tapi alhamdulillah lah saya melihat pertumbuhan penduduk di kawasan tu agak
cepat, Betul. padat. Betul. Dan sekarang ni masjid itu pun mungkin sudah tidak dapat untuk menampung. Mungkin saya ingat setahun dua lagi kita kena cari satu alternatif untuk besarkan sikit dan sebagainya, sebab solat Jumaat sekarang dah penuh. Dah penuh dah. Dia okey, sekarang ni masjid tu Kamsuhaya, kampung Surah Haji Yaakob. Dia sebenarnya ada beberapa kampung lagi yang bermukim di masjid tu kan. Maknanya di samping kampung ini mungkin ada beberapa kampung lagi yang terpaksa guna masjid yang sama sebab mungkin mereka hanya ada surau je kan. So kampung apa yang terlibat Dia sekeliling itu banyak kampung. Mak Kemah sebelah sini kan. Di ujung sana Tok D, dia bersambung jalan. Tok D sebelah sini Titian Baru. Kalau sebelah sini kita boleh pergi Surah Jumaat Zing. Betul. Sebelah sini kita boleh mari Masjid Cipayung. Betul. Jadi sekeliling ni ada 5-7 masjid rasa. Tapi semuanya penuh. Ya. Jadi sebab Bukit Payung ni dia perkembangan penduduk dia, saya tengok Dia dah jadi badan satelit sebenarnya. Orang dah ramai pindah ke Bukit Payung kan. Itu belum, kalau ada dah college matrikulasi tu dibuat nanti makin ramai ke orang. Sebab betul lah kadang-kadang masjid ni kita nampak masa Jumaat, masa Tarawih, itu pun minggu pertama Hari Raya. Masa Hari Raya tu kalau tak cukup tu masing-masing komplain lah. Masjid kecil lah, tak reti lah, macam-macam lah kan. Tapi betul kadang-kadang kalau kita tengok dalam keadaan biasa, solat Zuhur, solat Asar ni pun 2 saf 3 saf je kan. Sebab pertama kawasan kita ni adalah kawasan penempatan kan. Ramai orang ada rumah bekerja di bandar. So bila ada keperluan mungkin malam kan, ada program pula tu, kuliah-kuliah, so penuh lah kan. Jadi di samping masjid tu Encik Zaidi ada apa ni kawasan lain tak, ataupun di bawah pentadbiran masjid ni apa lagi tempat yang perlu dipertanggungjawabkan? Tapi saya rasa untuk soalan itu kita tangguh dulu, sebab kita perlu berehat dulu seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Masih lagi bersama dengan Encik Zaidi Muda, pengurusi Masjid Kampung Surau Haji Yaakob. Encik Zaidi, tadi sebelum kita berhenti rehat tu kan, saya ada tanya soalan kenaan dengan selain masjid, apa lagi yang di bawah tanggungjawab Encik Zaidi sebagai seorang pengurusi lah, selain masjid ni apa lagi? Okey, yang berkaitan dengan masjid. Sebab masjid ni dia berhampiran dengan tanah kubur. Jadi kita kira tanah kubur tu pun menjadi salah satu daripada tanggungjawab kita lah untuk untuk kita handle ya. Sebab kalau tanah kubur ni jauh tak apa. Tapi tanah kubur ni dia sebelah masjid, belakang masjid. Jadi kalau orang berpandangan bahawa sebab kubur ni teruk ni, jadi masjid lah kena juga mengambil peranan untuk kita bersih ya, kita jadikan kubur tu juga supaya tidak semut samung, jadi orang untuk hadir pun mudah. Jadi salah satu kelebihan dekat masjid ni, tanah kubur orang mudah nak mari. Berbanding dengan kawasan mungkin jauh daripada masjid. Baik itulah tanah kubur dekat Masjid Kamsuhaya ni, kalau kita tengok petang-petang pun ada orang petang-petang, kadang-kadang pagi Jumaat pun ramai orang. Start Khamis petang, petang, pagi Sabtu pun ada orang hadir, sebab dia dekat dengan masjid. Jadi orang mungkin macam litio kita ni tak takut. Tak takut. Dulu nak pergi takut lah. Jadi kita kena pastikan bahawa tanah kubur juga bersih. Sebab itulah di masjid ni kita juga buka satu tabung. Tabung kita tulis di tabung tu, tabung pengurusan tanah kubur. Jadi sesiapa yang menderma dalam tabung tu, kita akan gunakan untuk
tanah kubur. Okey. Termasuklah mesai upuk, bersih kawasan tanah kubur. Kalau nak racung-racung tepi pun kita racung supaya kelihatan bersih. Kita tak boleh racun atas kubur kan? Tepi-tepi tu kita tak payah racung. Cuma kita bersih mesai upuk lah. Supaya kita nak tengok supaya kubur tu sentiasa kelihatan bersih lah. Dan orang nak hadir pun tak takut. Ia bila upuk panjang ni orang takut sebab macam-macam ada tu lah. Betul, sebagainya. Ni bukan cerita mistik ni. Bukan. Kan? Tapi ada orang berjumpa orang mesai upuk kadang-kadang berjumpa sambil mesai berjumpa ada jugalah. Kalau dia dah terlampau upuk naik panjang. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa setidak-tidaknya 2 bulan tu lebih lama dah tu. 2 bulan upuk mesti dimeseng. Kubur mesti dibersihkan. So memang ada penyelenggara lah. Dia bukannya gotong royong kampung. Yang ni bukan gotong royong. Ini yang kita upah lah. Daripada tabung tadi tu lah. Daripada tabung tadi. Gotong royong ni kita buat berkala. Hari kebangsaan Islam tu kita buat gotong royong. Nak gotong royong sebulan sekali rasa tak mampu. Betul. Tak mampu. Jadi kubur ni menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kita lah dalam memastikan ianya sentiasa bersih, orang suka datang dan sebagainya lah. So kalau tanah kubur biasanya orang sebut khairat kematian kan, pertubuhan ke jawatankuasa ke. So di Kamsuhaya memang ada khairat kematian asing suku untuk uruskan ke, atau memang semua bawah masjid? Even kutipan untuk khairat pun masjid juga yang handle. Kita ada persatuan NGO, ada panggil NGO, Persatuan Khairat Kematian Kampung Surau Haji Yaakob. Saya rasa ini persatuan khairat kematian yang antara yang tertua di kawasan ni. Saya ingat tahun 64 dah saya tubuhkan. Sampai sekarang ada lagi. Tapi dia pengurusan dia lebih kepada soal mungkin soal kematian, uruskan kematian, keranda, siap sebagainya, sagu hati kematian keluarga, yuran-yuran ahli, agung, itu lebih kepada perkara yang sebegitulah. So dia suku lah dengan pentadbiran masjid ni. Suku. Dia ada jawatankuasa suku. Jawatankuasa yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan di suku. Tapi kita saling bekerjasama lah untuk menguruskan tanah kubur sebagainya lah. Okey, kalau tanah kubur yang Cik Zaidi sebut tadi itu memang khas untuk orang kampung Surau Haji Yaakob saja ke, ataupun terbuka? Kot orang pendatang asing Rohingya pun boleh kubur kat situ ke, macam mana? Ada polisi apa-apa polisi tak? Kita setakat ni tidak ada polisi yang mengatakan bahawa tanah kubur ni hanya untuk orang kampung Surau Haji Yaakob saja. Tetapi boleh kita katakan majoriti kebiasaannya hanya orang di situlah. Di situ dan kawasan-kawasan sekitar, ataupun orang di luar waris-waris ni banyak jenazahnya di situ. Dia akan duduk ke situ. Nak balik di situ anak cucu lah. Tapi kita tidak ada dasar lah mengatakan bahawa hanya orang kampung Surau Haji Yaakob saja hadap. Bahkan ada seorang situ, orang Rohingya. Tapi kita tak belakang sikit lah. Pernah maknanya adalah satu. Ada seorang yang tahu mati dalam 4 tahun lepas. Yang meninggal dan tak tahu nak ke bumi kat mana. Jadi kita benarkan ke bumi di kawasan. Sebab saya rasa macam ni, biasa kita dengar jugalah isu tanah kubur tak cukup kan. So akan adalah orang kampung berbunyi lah kan, tanah kubur ni diwakafkan untuk orang rakyat tempatan, orang kampung tu. Kalau orang luar, contohlah dia ni asal Johor, mari menetap sini, kahwin dengan orang sini, tapi tak boleh nak simpan sini sebab dia kata bukan lahir sini kan. Cuma mungkin Pak Zan rasa itu kalau tanah kubur tak cukup kan. Tapi rasanya di Terengganu kita ni ramai orang yang wakafkan tanah untuk buat kubur. Itu kadang-kadang macam kampung Pak Zan sendiri rasanya ada 3 tapak kubur. Masuk sini ada kubur, masuk jalan sana kubur juga, dan kubur tu dia kecil-kecil kan. Tanah suku ekar wakafkan untuk tanah kubur, bolehlah 40-50 jenazah duduk situ. So kalau macam di surau di Masjid Cik Zaidi sini
besar mana lagi ranah tu? Untuk kapasiti berapa banyak lagi boleh bertahan tu? Pada pandangan saya lah, saya rasa tanah kubur tu boleh lagi bertahan sehingga boleh kot 8 tahun kot. Jadi masih agak luas lagi lah untuk tanah kubur situ. Dan kita tanah kubur yang depan ni pun saya ingat dah umur saya pun dah 50-an. Itu dah ratusan tahun saya ingat. Yang di depan, yang sebelah kanan. Sekarang ni kita di belakang. Tapi walaupun cukup, kita juga tengah bincang sekarang ni untuk mencari satu tempat yang sebagai persediaan awal. Nak tambah lah. Sebab proses itu mungkin lama juga Kita nak cari satu tempat yang apa ni boleh untuk dijadikan sebagai tanah perkuburan bila kawasan ni dah penuh. Maksimal. Dah maksimal penuh. Cuma di belakang tu kita ada tanah lagi, tapi tanah tu tanah orang. Tapi kita dah buat keputusan lagi lah macam mana untuk kita, sama ada kita nak supaya cadang ambil balik tanah tu ke ataupun cari tempat lain ke. Kita masih lagi dalam perancangan lah. Jadi insya-Allah kubur tu cukup tu. Kalau di Pantai Timur ni tak asing sebenarnya rumah bera, kita panggil bera kubur. Tak asing. Buka pintu lah kubur kan. Tapi kalau di Pantai Barat mungkin memang asing betul. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok isu tanah kubur ni tak cukup sebab dia mentang-mentang tanah tu besar, suka hati dia je nak simpan kat sini kan. Dia kata dia dekat belah kanan, so keluarga dia semua belah kanan, padahal kiri ni kosong aja kan. So mungkin juga ada cadangan lah kan. Kalau kita tengok ada setengah-setengah tanah perkuburan yang sistematik sikit lah, dia dah susun ikut batu, ikut petak-petak kan. So kalau kat situ dia dah nampak. Kalau kita tengok tanah kubur Raudah kan, di Selangor, sama ada dia ada dua kan, Raudah di Gombak satu, di belakang Taman Selasih, Taman tepi jalan dekat highway tu kan satu, dan di Kepung satu, Raudah juga. Satu lagi rasanya itu kalau untuk di Jawi ada satu di Bukit Kiara. Cuma bila kita tengok dia tersusun, dan dia orang ni mungkin Jawi atau Jais lah, saya tak pasti siapa bawah tanggungjawab siapa. Cuma dia akan asingkan jenazah lelaki satu tempat, jenazah perempuan satu tempat, jenazah kanak-kanak satu tempat. So dari sudut keseragaman dia tu, kalau kita tengok batu nisan kalau jenis bulat itu lelaki, kalau jenis pipih itu perempuan kan. Jadi dia nampak kita tak takut. Tapi kalau kita pergi masjid tanah kubur yang ada kat kampung-kampung, seriau juga kan, tiba-tiba ada busuk besar, ada pokok besar pula kan. Jadi mungkin kalau cadangan pendapat Cik Zaidi berkenaan dengan tanah kubur yang disusun tu macam mana? Kita tanah kubur kita orang tak takut sebab tanah kubur kita ni belakang rumah orang, tepi ni ada rumah orang, jadi kita tengok. Ada tepi tu ada jalan utama orang lalu lah. Dan tanah kubur kita ni memang kita susun, tetapi kita tak susun lah ikut kualitas mesti sini, lelaki mesti sana, itu tak lah. Sebab tanah kubur kita ni, penggali kubur kita tak guna jentera. Kita ada satu tim penggali kubur dia panggil. Geng gali kubur ni. Geng gali kubur. Dan semua dianggotai, ramai dianggotai geng ni, sahabat gali kubur ni adalah anak-anak muda. Mana kalau hari kata kematian tu berlaku hari Minggu, hari Jumaat, jadi penuh dah budak-budak muda. Dia sama-sama dengan 12 orang, 15 orang. Sekejap dia gali. Semua pakai tangan tu? Semua pakai tangan. Pakai cangkul, pakai panggil cok betul, pakai tangan. Dan kita tak pernah guna jentera. Kecuali lah mungkin hujan lebat ke. Tapi saya ingat kita tak guna jentera. Jentera memang tak ada lah di situ. Tak ada jentera. Semua galian kubur adalah tenaga manusia. Tenaga manusia, kita ada ketua seorang. Manakala berlaku kematian, orang kita akan hubungi orang tu lah. Pandailah disusun budak-budak dia susun, hello, dia ada satu grup dia, WhatsApp dia. Okey, hari ni gali kubur pukul berapa, tengah hari ke malam pun ada gali kubur. Kalau mati petang simpan juga malam tu. Simpan malam tu, lepas maghrib dia gali kubur, ataupun lepas isyak dia gali sekejap kan. Malam ramai
kecuali hari kerja tak mana-mana. Sebab dia orang kerja lah. Masing-masing kerja. Masing-masing kerja. Dan saya ucap terima kasih lah kepada anak-anak muda ni dan grup ni yang saya rasa tenaga penting di sebalik tabir lah. Betul. Bila berlakunya satu kematian di kampung selagi aku. Sebenarnya Pak Zafar ada plan juga nak panggil geng Gali Kubur ni. So tengah reki-reki juga ni dan tengoklah dia punya timing dia tu kan. So memang kita nak panggil dia nak tahu cerita macam mana kan. Okey, so balik pada kubur juga tadi, adakah waris ni dia ada hak untuk menentukan pok aku sebelah ni, aku nak kubur sebelah pok aku. Spare kan sebelah pok aku ni, mak aku nak duduk situ. Ada tak? Boleh tak dalam keadaan sekarang ni begitu? Kita jarang lah buat begitu sebab bila berlaku kematian kita akan letak yang dekat. Kita susun Bila berlaku penyusunan yang kematian hari ni, hari sini contohnya dekat sini. Mungkin seminggu lepas tu berlaku kematian lah, kita letak sini. Jadi untuk celah letak tempat keluarga masing-masing tu agak sukar lah. Kalau untuk semua orang nak begitu payah lah. Betul. Jadi mati ni tak apa, kat mana-mana pun sama je. Mati ni lah. Dia dah mati lah, simpan kat mana-mana pun. Cuma kita atur. Kalau hari ni sini, minggu lepas sini, kita atur. Kita susun. Yang terbaru ni kita susun supaya dia menjadi keadaan yang teratur. Jadi tak boleh lah ni kat sini. Boleh sebab tanah tu tanah wakaf. Betul. Tanah orang wakaf. Kita tak boleh jadi hak kita, tak boleh. Jadi dia ada hukum dia, hukum fiqah untuk tanah kubur ada. Orang yang tim gali kubur ni akan tentukan kita sini. Disusun molek susun. Jadi supaya berlaku kubur tu nampak comel. Taklah sana akan menyukakan. Pengurusan tanah kubur ada tak tentukan batu nisan, jenis macam mana nak pakai batu sungai ke ataupun yang tempah ada kepuk ke apa ke? Tak ada. Sungai tak guna dah sekarang ni, cuma biasa ada beza wanita lelaki je kanak gitu. Batu sungai jarang tak ada lah. Sebab nampak macam sekarang ni ada trend baru, bila dia letak kepuk dia akan letak juga batu sungai yang telah diukir nama tu. Dia dah jadi tapi dia kepuk tinggi lah. Dia dah tinggi, lepas tu dia letak. Tapi untuk letak batu sungai terus rasanya susah sebab dia tendensi untuk tenggelam dan hilang tu ada. Kan di yang tu ada lah orang buat. Ada juga orang buat, tapi masalahnya cuma saya nak maklum kat orang yang buat ni biasanya jangan nak letak atas tu, jangan letak terus. Sebab tanah dia akan turun. Betul. Dia kena lama sikit. Setahun 2 tahun ke baru kita boleh letak atas tu. Betul. Kalau tak dia akan tenggelam. Betul. Kalau kita tak biasa datang ke kubur, lihat kita letak, lepas tu kita tak datang. Tak mari mari setahun akan tenggelam. Betul. Jadi akan menyusahkan orang. Itu yang pergi yang kubur orang lain tu. Kan? Jadi macam ibu mertua aku lah pula kan. Dia boleh letak tapi bila dah tanah dah padat terang sekali. Tambun pula kan. So kalau teknik di sini macam mana? Di Kamsuhaya sendiri dia guna keranda ke, liang ke atau macam mana? Keranda. Keranda lah. Semua keranda. Semua keranda Tak ada liang saja setakat ni. Sebab seingat saya macam arwah mak mentua kita liang, masuk liang. Ni keranda. Kalau kita gali tu keranda. Maknanya gali 4 segi je lah tu. 4 segi tu je. Maknanya tukang gali kubur dia mudah sebab dia dah tahu dah kalau ini mu gali sini tak akan kena kat liang. Dia ikut ukuran keranda je. Dia ada ukuran mudah sikit lah. Sebab banyak isu timbul, tapi mungkin dekat kita tak banyak. Di negara jiran tu kalau kita tengok, kubur dia dah padat. Dan bila dia gali tu, rupa-rupanya dah ada dah isi. Ada dah nampak kain kapan ni. Maknanya rapat betul. Kan macam kita masih boleh, contoh kalau kita pakai liang ni belah sini kan, kalau ni belah kiri kita. Kan. So bila belah kiri janganlah ambil kat situ juga. Ambillah depan sikit. So adalah tempat. Kan, ataupun kalau penggali kubur yang pakar dia akan ambil belah sini. Susun macam ni kan. Biasa orang gali kubur dia akan tahu sebab last kali mana sini. Lepas orang yang sama je. Dia kubur tu dia boleh baca semua dah. Sini orang ni. Kat mana. Semua dia ada kepala dia dah. Jadi kat sini tak berlaku macam tu lah. Cuma kalau musim banjir, musim hujan, itu mungkin kita tak jauh sikit. Sebab dia mungkin air kan. Takut betul lah. Air tu dia akan ada. Yelah, dia sebenarnya aib juga tu kan. Dia sebenarnya ni kita nak simpan. Sebab tu kadang-kadang penggali kubur ni dia banyak simpan aib orang. Ya. Kan. Dan tak semua orang boleh
bertugas sebagai penggali kubur kan. Ini mungkin kena tanya penggali kubur lah. Tapi yang pastinya pertama mereka ni simpan rahsia kan. Tak adalah nak cerita tiba-tiba kata kubur macam tu lah, wangi lah, busuk, kohong lah kan. Okey, so kita balik kepada pentadbiran masjid tadi. Okey, Kam Sohaya, satu nama masjid yang rasanya selalu orang sebut. Sebab kalau kita tengok kepada Pak Zam pernah pergi kat masjid tu, pernah dipanggil pun, dijemput untuk berceramah sekali. So kita tengoklah, nampak ada sijil-sijil penghargaan kan. So sebenarnya macam mana masjid bergiat aktif tu, macam mana, apa program, apa aktiviti kan. Tak ada ke AJK gaduh sama sendiri kan, nak menonjol diri. So mungkin boleh ceritakan sedikit dulu cerita ni. Okey. Tadi saya cerita bahawa saya ni masjid agak lama lah dan saya melihat masjid ni keadaan dulu, pertengahan, sekarang bila umur kita dah masuk 50-an ni, kita boleh tengok perkembangan masjid di Kam Sohaya lah. Mungkin dulu sesuai dengan zaman itu. Betul. Sesuai dengan zaman itu, jemaah pun masa itu tak ramai. Solat jemaah pun ada dalam habis ramai pun 10 orang. Dengan penduduk pun tak ramai tu. Yang pergi tu dulu sawah kan kawasan tu? Banyak sawah. Sawah dulu Kerjaan kan? utama masa itu dulu adalah tanah padi. Semua di keliling tu semua sawah. Sawah padi. Jadi solat jemaah dulu adalah kadang-kadang subuh tu saya ingat 6 orang, 7 orang. Itu memang subuh warrior tu jadi kan. suasana pun gelap maksudnya. Jalan pun kurang, jalan kecil masa tu. Jalan kecil. Jadi saya dapat lihat perkembangan masa tu lah. Dan kuliah pun masa tu kurang. Sebab kita mengharapkan kuliah pihak Jabatan Hal Ehwal Agama yang hantar. Sebab mungkinlah pada ketika itu masjid nak cari penceramah tak mampu dengan pendapatan yang agak terhad masa tu RM20. Nak bagi suka hati. Ketupat Jumaat hari tu. Duit ketupat shilling yang saya ingat bilang masa kecil tu. Duit shilling bilang, duit RM1, duit shilling. Seminggu tu dapat RM30. Jadi orang yang derma masa tu pun 2%, 5%, 10% ada dalam tu lah. Baik, jadi tak apa. Saya seronok juga nak dengar yang derma 1%, 2% tu. Tapi kita kena cerita selepas ini, sebab kita perlu berehat dulu seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang masih setia bersama dengan Buka File. Hari ini kita bincang berkenaan dengan pengurusan masjid. So satu topik yang mungkin jarang orang cungkil, orang bawa. Cuma dan hari ini Pak Zang bersama tim berjaya dapatkan seorang antara pengurusi masjid yang berjaya menaikkan nama masjidnya lah. Masjid Kam Sohaya yang dipimpin oleh Encik Zaidi Muda. Okey, Encik Zaidi tadi kan, sebelum kita berehat tadi tu, kita ada bincang berkenaan dengan kutipan-kutipan masjid kan. Mungkin boleh sambung daripada situ. Okey, tadi saya bagi tahu bahawa saya bagi 3 fasa dia kan. Fasa dahulu, pertengahan, sekarang ni. Jadi yang dulu-dulu tu tak apalah, cuma mungkin sesuai dengan zaman tu. Betul. Tapi sekarang ni suasana dah berubah. Kampung dulu yang berbentuk kampung Kam Sohaya ni kampung tradisional. Dulu orang kerja tanah padi, petani dan sebagainya. Kini hari ni dah berubah menjadi satu kampung yang agak maju sikit lah, yang padat dengan penduduk, pendatang baru dan sebagainya lah. Jadi masjid pun kita kena seiring dengan suasana tu.
Jadi hari ni alhamdulillah dengan perkembangan yang berlaku ni, masjid Kamsuhaya ni taklah banyak kalau nak banding masjid di sekitar. Pendapatan bulanan kita pun sekitar adalah 10 hingga 12 ribu. Okey. 12 ribu sekitar tu Itu lah. kutipan Jumaat lah. Bukan. Jumaat kita ada banyak kutipan. Okey. Satunya Jumaat. Satu tabung Jumaat tu dapat dah 1,200 lah. Seminggu. Okey. Kita ada tabung satu, kita letak tabung tu, tabung untuk besar dia tu, tabung pengurusan, aktiviti dan kemasyarakatan. Sekali ke tak asing? Kita tabung tu sekali. Sekali satu. Okey. Yang orang singgah, orang apa semua sekali, orang mari subuh, orang mari solat Jumaat ke, dia masuk tu. Masuk dalam tabung tu adalah dalam sebulan 3-4 ribu. Okey. Tabung tu. Dan kita ada rumah sewa, rumah masjid. Rumah masjid kita ada 3 unit rumah. Rumah sewa 1,600 tu. Okey. 3 rumah. 3 rumah 1,600. 1,600. Oh, rumah ni disewakan memang untuk bulanan ke ataupun Bulanan. Dia orang sewa bulanan. Dekat masjid ada satu. Okey. Lepas tu dekat jauh dari masjid ada 2. Itu rumah masjid lah. Rumah kebanyakan masjid yang masjid buat. Ada 2 ni masjid buat dulu. Dengan batuan dan kita gunakan untuk aktiviti masjid lah. Okey. Jadi yang lain tu ada orang pergi, mungkin ada bagi tangan dan sebagainya. QR ada QR? QR ada. Okey. Lepas tu pendapatan kita sewa dewan. Kita ada satu dewan syarahan. Okey. Dewan syarahan ni biasa orang akan guna untuk aktiviti yang formal sikit lah, yang khusus, seminar, yang bentuk macam tu, sebab dia ada kursi, ada PowerPoint dan sebagainya lah. Projektor ni di belakang kan, di bahagian belakang kita ada tingkat 1. Naik tangga tingkat 1 atas. Yang orang sewa, yang orang biasa sewa lah, daripada sekolah sewa dan sebagainya lah, jabat agama pun. Berapa kapasiti orang kat situ? Kita boleh muat dalam 40-50 ke lebih? 100 lebih. Besar. Dalam 130 dia kot. Okey. Kalau tak ada meja mungkin 150. Ini satu antara pendapatan kita lah. Daerah lain tu apa ya? Ada koperasi? Koperasi tak ada. Koperasi tak ada. So Kamsuhaya dia tak terlibat dengan aktiviti trading lah. Dia tak ada jual-jual semua tak ada. Tapi dia ada aset, ada rumah, ada 3 biji pun. Aset dia lah. Itu pendapatan kita lah. Okey. 10 hingga 12 ribu sebulan. Okey. Dan tabung tadi cuma kita ada satu tabung lagi, dia panggil tabung saya buat dengan pihak Income Tax, lembaga hasil negeri. Saya dengan tabung pengurusan rumah ibadah. Okey. Yang mana tabung ni kalau ada penyumbang-penyumbang yang bagi pada tabung ni, bila kita keluar risik yang diluluskan oleh pihak LHDN, dia bawa risik tu kepada LHDN, dia ada sikit potongan cukai. Okey. Dia panggil tabung rumah TPRI tu, tabung rumah ibadat je tu lah. Okey. Dan tak banyak masjid yang ada ni. Sebab nak dapat ni rupanya pun agak sukar juga nak dapat ni. Dan dia bagi kita tempoh 5 tahun. Sebab kalau kita ada penyumbang dia kepada masjid, saya kira 10,000 ke 5,000 ke, dia akan dapat sedikit cukai, potongan cukai. Maknanya dia kena bagi dulu ke masjid. Dia kena bagi ke masjid, masjid keluarkan resit. Resit tu resit yang telah disahkan oleh pihak Income Tax. Sebab resit yang kita buat tu mesti Income Tax sah dulu. Dia tally lah. Dia maknanya nanti dia akan dia ada dalam sistem dia lah. Sistem Income Tax. Sebab okeylah, mungkin Pak Zam boleh kongsi pengalaman di Selangor. Kita ada macam pembadanan wakaf tu kan. So bila kita masukkan dalam tabung tu memang automatik pembadanan wakaf yang keluarkan resit. So yang ini yang kita bawa pergi Income Tax. Betul. Dan dalam pembadanan wakaf tu kan dia ada project base. Kita nak bagi apa. So kita boleh klik, okey kita nak buat masjid ni, masukkan kat situ. So resit tu nanti dia akan keluar atas nama masjid tu dan kita boleh bawa ke Income Tax. Sama kita lebih kurang Jadi kita keluar resit, dia akan urusan Income Tax, ada potongan dia lah, ada jadual dia. Okey. So sebenarnya Zaidi, dari sudut keuangan tu masjid memang perlukan ke duit?
ke boleh je run tanpa duit, ataupun kerajaan dan memang ada peruntukan bulanan, mingguan ke, yang berhormat sendiri ke memang kena cari juga duit ni? Duit ni kena cari. Tak ada duit payah sikit. Mana-mana walau pakai masjid saja. Dan kita di masjid ni ialah kalau tak ada duit pun nak bayar elektrik pun payah. Betul. Pendapatan, kita katalah pendapatan saya RM12,000. Saya balance defisit tak banyak. Sebab kos kita untuk menyelenggara masjid tu agak banyak. Kecuali kita tak buat apa-apa. Kita kutip duit, kita senyap gitu, kita bayar api, bayar elektrik, sikit-sikit itu, sikit-sikit untuk maintenance masjid, paip-paip, tukar-tukar lah. Tak banyak saya rasa. Cuma kita kos kita, sebab konsep saya bila saya jadi pengurusi masjid ni, saya tak boleh melihat bahawa masjid ni hanya sebagai satu tempat solat saja. Solat tu memanglah kita nak menggalakkan orang solat 5 waktu tu wajib lah tu. Solat 5 waktu berjemaah, saya sunat berjemaah supaya orang hadir ke masjid dan sebagainya. Itu salah satu daripada core kita punya peranan kita lah. Tapi bila lepas solat, lepas tu tak ada orang. Sebab dalam kepala saya fikir, sebab aku boleh saya nak masjid ni sentiasa akan ada pengunjung. Betul. Ya. Maknanya lepas solat, pagi ada orang kunjung, pagi ada orang buat aktiviti. Di samping buat aktiviti, dia boleh iktikaf di masjid. Pagi ada aktiviti, tengah hari orang solat, petang pula ada aktiviti ada. Jadi sentiasa ada orang, malam ada aktiviti. Subuh, lepas subuh ada aktiviti. Tapi kalau setiap masa ada aktiviti, so bil api, bil air apa semua ni makin tinggi lah. Tak apalah itu. Rezeki akan hati. Sebab macam masjid saya ni, kalau dalam satu minggu tu saya rasa dalam 15 aktiviti kita ada. Antaranya? Antaranya kalau kita hari Ahad ni. Ahad kita bekerja kat sini di Terengganu. Ahad bekerja. Hari Ahad subuh. Kita start dengan subuh, tak ada pagi Ahad subuh. Kita start dengan Ahad ada petang. Kuliah subuh tak ada Ahad? Petang tak ada, pasal hari kerja. So kita start lepas asar. Kita start program petang Ahad dengan kelas Fardu Ain Wanita. Pagi Ahad. Pagi Ahad. Malam kita ada kuliah Maghrib. Ahad satu hari ya. Hari Isnin kita ada kuliah Maghrib. Hari Isnin pagi petang tak ada hari Isnin. Hari Selasa kita ada kuliah Maghrib juga. Selasa. Hari Rabu kita ada petang, kita ada pagi Rabu kita ada kuliah subuh. Tu ada subuh satu. Kenapa Rabu? Sebab ustaz kata dia Rabu dia ada kosong. Tapi alhamdulillah ramai orang kerja pecen kan. Pagi Rabu kita ada kuliah subuh. Malam tu kita ada kuliah petang kita ada kelas Al-Quran Wanita. Petang Rabu. Petang Rabu lah. Rabu. Malam Rabu malam kita ada kuliah Maghrib. Rabu 3 ada program Rabu. Hari Khamis kita mula dengan kuliah duha. Khamis. Petang kita ada kelas Al-Quran remaja. Remaja. Malam Jumaat, Khamis malam tu kita ada bacaan Yasin. Tahlil. Yasin tahlil kafi. Ada buat? Kafi kita tak buat kafi. Cuma setiap malam tu kita akan baca surah Al-Mulk setiap malam. Kemudian pagi Jumaat tu ada kelas subuh. Pagi Jumaat juga ada kelas Quran remaja. Dan hari Jumaat tu tazkirah. Sebelum Jumaat ada tazkirah Jumaat. Dan Jumaat tu free, malam Sabtu tu kita ada kuliah Maghrib. Jumaat malam Sabtu kuliah Maghrib ke free? Kuliah Maghrib. Hari Sabtu pagi dia kuliah subuh. Pagi tu kelas Quran. Kelas Quran lah. Lepas tu malam Ahad tu ada kuliah Maghrib. Jadi campur-campur 5 hari saya ingat dah 15 seminggu. Sebab saya campur-campur semua dalam sebulan kita ada 62 kuliah. Dan kita kena ada 5,000 hingga 6,000.
untuk bayar Untuk allowance. perkuliah dia daripada jauh kan. Daripada Dongong daripada jauh. Dongong daripada Itu lain lah. Kita punya token kita lain sikit lah bila orang dari jauh tu. Kita tengok jarak dia sikit. Kalau jauh kita bayar lebih sikit lah minyak kereta dia kan. Jadi untuk aktiviti ilmu ni saja kita mesti ada sebulan 5 hingga 6 ribu. Ini kalau tak ada duit payah sikit lah. Orang sebut serenda tu payah. Maksudnya kita pun lah, kita kena fikir juga lah. Dia nak ada tenaga dia. Yelah, setengah orang kata Allah ustaz ni jual agama, mengajar agama nak minta duit juga untuk sampul. Tak boleh. Kita kerja, kita nak duit kan. Jadi itu sajalah. Jadi untuk itu saja. Dan kuliah kita pun kita fokus pada agama saja. Ada itu. Kita agama satu bidang. Di samping itu juga kita nak mengajak masyarakat ni ada ilmu-ilmu lain. Masjid ni bukan agama. Kalau zaman Nabi sebagai satu pusat pentadbiran. Betul. Di zaman Nabi. Zaman kita pun kita nak jadikan pusat kegiatan komuniti untuk tempat tersebut. Sebab itulah kadang-kadang sebulan sekali kita akan jemput pakar-pakar. Saya pernah jemput pakar bedah otak di Uniza. Kadang-kadang kita panggil bersama polis untuk cerita pasal skamer secara nizam tu. Fozan pernah sekali. Fozan sekali. Pasal skamer, pasal kebakaran, pasal cuaca kapal panas, cuaca ekstrim. Kita panggil orang kaji cuaca bercakap pasal cuaca. Kait dengan agama sendiri sebab apa? Jadi panas, hujan sebagainya. Kita pernah jemput polis cakap jenayah. Kita pernah kesihatan cakap penyakit, stroke, jaga kesihatan bulan puasa pun kita panggil kesihatan, berpuasa cara baik sebagainya. Jadi ini ilmu-ilmu semasa yang boleh orang kampung, masyarakat setempat boleh belajar. Kalau nak pergi belajar tempat-tempat lain mungkin agak payah dah dengan umur yang meningkat kan. Jadi kita jemput orang ni supaya di samping ilmu-ilmu agama yang kita dapat, jemaah dapat, di masjid juga ilmu-ilmu yang bentuk keduniaan juga dia dapat lah. Jadi masjid komplit situ ada agama kita dapat, pahala kita dapat, ilmu-ilmu semasa pun kita dapat dan sebagainya lah. Kita equip betul-betul betul-betul. Jadi seluruh masyarakat kampung tu akan dapat manfaat. Macam Cik Zadi. Habis. Power off. Habis. So yang tu ada tak? Okey. So rasanya dia bateri. So kita jalan dengan ni. And then buat satu standby nanti backup. Okey, Cik Zadi. Kita tengok sekarang ni banyak juga masjid-masjid kan. Dia akan buat program ceramah panggil ustaz-ustaz selebriti atau selebriti. Kadang-kadang ada selebriti yang baru nak hijrah kan, dah baru berhijrah. Kadang-kadang mereka ini dijemput satu untuk berprogram, dan saya pasti ada bayaran dikenakan, mungkin tinggi kan. Jadi macam Masjid Kamsuhaya ni ada tak buat program yang sama, dan kita keluarkan kos yang agak tinggi lah, cuma dari sudut ROI dia tu kan, adakah dia berbaloi untuk masjid? Sebab kadang-kadang ada juga selebriti-selebriti ini datang dipanggil, diundang untuk lancarkan tabung. Contoh kita nak baiki roof, ada kebocoran, nak 25,000, kadang-kadang dapat. Satu hari tu dia datang boleh cover untuk program 2 bulan. So kalau Masjid Kamsuhaya ni ada ataupun tidak, dan juga saya nak tahu apa komen Cik Zaidi apa di program-program sedemikian. Kita di Masjid Kamsuhaya ada kita panggil penceramah selebriti ni. Sebab ialah bagus juga kadang-kadang, tapi bukan selalu.
Sebab yang selebriti ni biasanya dia lebih kepada untuk bagi motivasi. Motivasi kepada jemaah. Sebab kalau orang yang sama yang biasa tu dia tiap-tiap minggu kan. Yang popular orang biasa tu nak minggu dia. Kalau nak cari ilmu orang yang tu, dia baca kitab bersambung. Jadi untuk sebagai motivasi kepada mungkin orang yang jemaah yang sudah ada ataupun jemaah yang biasa tak datang, tak mari lah. Dengar selebriti ni dia mari. Siapa pernah panggil? Kamu saya pernah panggil siapa? Ramai dah itu saya ingat. Ramai Antara yang pernah hadir itu saya ingat apa nama Ustaz yang Badli Shah pernah sampai? Badli Shah pernah sampai. Okey. Yang polis apa tu sama? Inspektor tu, ASP tu. Bukan, yang polis jadi berhenti polis jadi apa tu dengan Samsul Gaurau. Samsul Gaurau. Samsul Gaurau pernah datang sekali. Tu Ustaz Bollywood. Okey. Samsul Debat? Haslin. Samsul Debat tak pernah datang. Belum lagi. Okey. Lepas tu yang sebaru ni Ustaz Azhar pun biasa datang. Lepas tu Ustaz yang terbaru ni Ustaz Muhtar Yaakob. Saya pun tak ingat apa. So memang ada impact ke? Kalau dia orang datang tu maknanya okeylah, satu betul lah kadang-kadang kita kena bayar. Bukan bayar lah, sebenarnya kita bagi token kehadiran dia kan. Kalau selebriti daripada Kuala Lumpur datang, for sure kita kena sediakan semua kan. So kalau dia datang, adakah kutipan hari tu memang cukup, memang cover balik modal lah kita kata, ke atau macam mana? Kutipan ni tak menentu. Cuma saya banyak bila saya jemput penceramah luar ni, saya akan bersama dengan agensi-agensi biasanya. Saya tak buat saya seorang. Pandai tak pakai duit masjid ni. Pakai sikit-sikit je. Jadi kalau kita nak buat tu, dulu-dulu saya jabatan mana nak buat, kita pakai agensi sikit-sikit tu. Ataupun pejabat kita sediakan tempat, sediakan platform kita, kan. Mana kalau keluar bajet pun, kalau 1,000 kita separuh, dia orang separuh. Macam tu lah saya buat. Tapi ada juga yang kita penuh balik juga. Tapi bila kita kutip, kadang-kadang ada yang sampai hasil lah. Kadang-kadang dapat separuh. Itu tak menentu kutipan. Tapi setakat ni yang kita buat, satunya bila kita orang ni datang, penceramah ni datang, malam tu ramailah orang. Tapi selepas pada tu dia kembali normal lah. Tapi ada kadang-kadang dia orang ni bertambah tapi dia lambat sikit. Ni lambat sikit, ada 2-3 orang sekali bertambah. Dia nak ada muka baru lah. Ada muka baru. Dia nampak tiba-tiba ada gini kan. Maksudnya kedatangan penceramah ni dia ada kesan juga lah sikit sebanyak. Tapi kalau kita nak kesan yang segera, malam ni dia datang, esok penuh tak? Kalau malam dia datang tu penuh masjid, malam esok penuh juga, itu payah nak berlaku lah. Jadi tapi macam mana pun kita cuba pelbagaikan penceramah yang dia tu kita kekalkan. Tapi jarang sekali tu kadang-kadang orang nak jemaah ni nak lain sikit cara ke sebagainya. Maka kita cubalah jemput duit tu, kita cari lah mana-mana. Duit yang ada ke, ataupun kita minta mana-mana agensi ke. Itu bijak, tindakan yang paling bijak. Tak guna sepenuhnya kan. Tapi dia orang ni, penceramah-penceramah ni, dia orang demanding tak? Memang dia letak harga ke atau macam mana biasanya? Dia orang tak letak sangat. Dia kata terpulang pada masjid kadang-kadang. Tapi saya tanya lah, masjid ni bayar berapa? Kalau masjid ni bayar banyak ni, kos dia sekarang kita ikut. Lebih kurang itu saya tanya masjid lain. So biasa berurusan dengan PAPA dia lah, bukan direct kan? Bukan direct, PAPA dia, dan ada seorang yang biasa bawa lah. Dia orang ni, dia ada promoter jugalah kan. Bila dia datang ni saya tanya, dia masjid sana bayar berapa ni? Dia kata sekian. Saya kata saya bayar standby lah. Saya kata saya bayar banyak ni. Okey, ada. Itulah. Sebab yalah, jadi juga fitnah lah di kalangan asatizah ni. Kadang-kadang ada yang kata, kalau nak panggil orang ni kena bayar banyak ni kan. Orang ni kalau tak ada banyak ni tak boleh. Ataupun kalau ada kutipan, dia nak berapa persen. So sebenarnya kadang-kadang Pok Zam pun ialah nak menangkis jugalah. Sebab dalam dunia penceramah ni, pertama kita tak letak harga, cuma padan patut lah. Kalau orang tu kena fly daripada KL, ambil flight, duduk pula hotel apa semua, sekadar bagi begitu macam tak kena kan. Sebab kita pun ialah pertama impact yang dibawa tu sendiri kan. Contoh macam kita kata ada selebriti yang bawa kempen subuh macam Jumaat, kadang-kadang memang betul-betul ramai kan.
ada jugalah macam Cik Zaidi sebut, jemaah tu, anak muda tu tak pernah mari pun masjid, tapi oleh kerana dia pernah mari kerana selebriti tu, dilekat pula. Tak sentiasa tak apa, biarlah dulu kan. Tapi dia ada kan. So sebenarnya banyak lagi kita nak bincang, cuma kita kena berhenti dulu seketika. Okey, kita sambung lagi selepas ini. Kembali lagi dalam segmen terakhir Buka File. Kita masih lagi bersama dengan Encik Zaidi Muda, pengurusi Masjid Kampung Surau Haji Yaakob, Bukit Payung, Terengganu. Kita masih lagi berbincang berkenaan dengan program-program masjid. Sebelum kita berehat sebentar tadi, Encik Zaidi ada sebut impact bila kita buat program-program bersama selebriti, yang ada kalanya memberi impak yang positif, ada peningkatan dari sudut kehadiran jemaah baru kan, ada juga impak dari sudut kewangan bila mana mungkin kita dapat target jumlah kutipan yang kita perlu untuk satu-satu aktiviti. Mungkin di peringkat segmen ini, mungkin Cik Zaidi boleh share lah, sedikit pengalaman Cik Zaidi sendiri, dan apa yang boleh dikongsikan, kejayaan mungkin masjid tu sendiri yang boleh dikongsikan kepada para penonton supaya boleh dijadikan iktibar lah kan, boleh dijadikan contoh. Silakan. Okey, terima kasih Cuma kejayaan tu, nak nilai kejayaan tu payah kau sikit Dan saya rasa masjid-masjid lain pun dia mungkin banyak dia punya kejayaan-kejayaan Dan masjid-masjid lain pun mungkin ada dia buat cara yang tersendiri bagaimana untuk mengimarahkan masjid. Tapi fokus sayanya ialah kita nak supaya yang pertamanya supaya orang mari solat, solat berjemaah. Lima waktu tu kita nak orang sentiasa ramai. Bila ramai ni kadang-kadang kita ni semangat. Betul. Sebab itulah kalau kita pergi ke Mekah contohnya tak. Kita pergi Masjidil Haram tu sebab apa kita semangat? Sebab orang ramai. Sanggup tu nak sembahyang Jumaat pukul 10 dah keluar dah, sebab kita bila ramai ni kita jadi semangat. Lepas tu dengan suasana tu kita rasa semangat sebagainya lah Cuma kalau kita di masjid kampung kita, kalau ada 7 orang, kita pun naik dah semangat. Kalau berkuliah depan 5 orang pun kita tak semangat juga. Jadi kita, fokus utamanya kita lah, kita nak boleh kita nak meramaikan orang. Sebab tu yang terpaksa saya pernah bawa ke masjid Temerloh Jaya. Ini subuh macam Jumaat ni. Saya pergi, memang orang ramai sana. Saya bilang-bilang dalam hari tu lebih kurang dalam 460 orang. Subuh tu? Subuh. Maknanya dewan ni penuh. Macam mana kita nak buat macam tu kalau boleh? Tempat saya ni okey lah, subuh kadang-kadang ada lah 100 orang tu okey lah. Jadi nak banding dengan zaman dulu, subuh tempat saya tu masjid lama dulu ada 7-8 orang lah. Sekarang ni subuh boleh mencecah 100 orang. Jadi ini satu mungkin satu kejayaan juga, kejayaan bersama kita. Dan akan datang mungkin kalau sekarang ada 3 stop, mungkin 2-3 tahun lagi kita berjaya jadi 6 stop ke, ataupun ruang solat utama itu jaya penuh kan. Itu hasrat kita dan yang terkuasa kita lah untuk kita cita-citakan supaya benda tu berjaya. Itu fokus utama. Kalau masjid ada setengah-setengah masjid dia nak galakkan anak-anak datang, dia bagi duit belanja sekolah. Kamu saya pernah buat? Saya pernah buat juga dulu, tapi kita berhenti. Tapi ada juga lah yang biasa datang tu mungkin berhari akan beri RM5 lah. Ada juga lah buat. Berhari kena bawa duit juga subuh. Kadang-kadang orang bagi duit sendiri, tak apalah. Ada ramai lah zakat ni yang hadir tu. Cuma bulan puasa kadang-kadang kita buat. Jadi tapi bila kita buat sini tengok kadang-kadang orang sama je, tak ada pertambahan lah.
Tak tahu sebab kita kena buat kempen cara lain pula. Bulan puasa tak apa, senang sebab orang meramaikan. lepas sahur tu takkan nak tidur lagi, surau masjid. Tapi budak-budak dia payah buat. Tempat tu lah. Mungkin tempat lain dia lain kot. Lah. Jadi itu salah satu cara lah yang ibadah wajib solat waktu tu. Yang lainnya kita nak supaya meramaikan juga majlis ilmu. Sebab itulah majlis ilmu salah satu fokus utama kita selain daripada ibadah utama tadi ialah majlis ilmu ni. Waktu kita penuh ilmu kita penuh ruang-ruang yang ada tu, terutamanya lepas maghrib tu. Dan alhamdulillah dekat ni kita boleh katakan okey lah dari segi kehadiran kuliah, sama ada subuh, maghrib, dan wanita pun ada tim dia. Bagi wanita pun ramai kok. Ni geng berzanji lah, geng apa ni lah kan. Mengaji. Zanji tak ada situ. Oh, tak ada. Saya offer kelas, offer saya untuk kelas berzanji, dia orang malu-malu. Kalau kelas mengaji Quran dia ada, dan remaja pun ada bukan 30 orang pelajar kelas Quran remaja. Jadi ini salah satu saya rasa kita sama-sama teruskan usaha untuk supaya mungkin dia akan datang lebih ramai lagi orang di situ akan jemaah-jemaah kita akan terlibat dalam aktiviti di masjid. Kadang-kadang kita juga buat program berkala sampai yang terlibat zaman kanak-kanak muda tu buat konvoi contohnya. Konvoi merdeka. Jadi ataupun program-program anak muda yang lain kita buat, mungkin bola sepak dia ada pengurusi. Maknanya itu program yang kadang kita fikir berkala kalau ada kewangan daripada agensi-agensi ni. Kita akan buat daripada agensi. Ini lawan kampung ni buka tim tanding lah untuk kala pengurusi. Jabatan lain pun yang buat kerjasama itu, terutamanya belia. Belia sentiasa bersama dengan kita. Program Rakan Muda Quran, program Rakan Muda patriotik, biasa buat dengan kita di masjid kita dan bersama-sama dengan kita. So dari sudut bajet kita dah boleh pakai dia. Dan salah satu laginya yang menjadi pelanggan tetap kita adalah agensi anti dadah kebangsaan. Dia orang akan kumpulkan orang yang boleh katakan macam di bawah kawalan dia lah, yang kena kadang-kadang melaporkan diri kepada dia kita panggil khidmat masyarakat. Dia panggil ada 60 orang saya rasa. Ini sebulan sekali yang akan buat. Sama dia bincang dengan kita nak buat program apa, atau royong ke. Kalau kita buat program apa, nak mari subuh, pahlawan subuh, kita jemput dia sekali. Yelah betul lah, maknanya sebab mereka juga itu keputusan mahkamah kan. Itu antara perintah ataupun hukuman yang kena dibuat kan. Khidmat masyarakat berapa jam, kadang-kadang anak-anak remaja yang ialah diberi bond, dapat bond kelakuan baik kan, tapi dia kena pergi ke satu tempat untuk buat program-program. Saya sebulan sekali itu program wajib je lah. Okey lah tu. Sebulan sekali ada. Itulah saya rasa alhamdulillah setakat ni nak kata berjaya sepenuhnya tidaklah, tetapi masjid tu sekarang ni sentiasa diimarahkan setiap waktu dan ketika. Tak ada orang, cuma malam je lah. Tapi kita tak tutup. Masjid tu tak berkunci. Siaran malam kita tak kunci, ruang mana-mana pun tak berkunci. Jadi ada CCTV lah. CCTV ada. Jadi orang boleh datang setiap masa tu, iktikaf ke, ibadah ke dan sebagainya. Okey, Cik Zadi, sebelum kita akhir lah kan, mungkin panas lah kot soalan ni kan. Kadang-kadang berjaya tak berjayanya masjid itu, dia sedikit sebanyak ada kaitan dengan ideologi politik. Okey. Bila geng ustaz ni yang datang, geng ni tak ada kan. Kita ni dulu terkenal lah dengan isu 2 imam lah, 2 masjid, macam-macam kan. Alhamdulillah sekarang dah tak ada. Cuma masih wujud juga kan. Bila contoh kita kata penceramah ni atau imam ni warna ni, kita tak pun pergi kan. Jadi sebenarnya benda tu masih ada lagi ke tidak, atau sejauh mana benda tu masih berlaku, dan apa tindakan yang pihak masjid buat untuk hindarkan. Memanglah kalau ikutkan syarat tauliah untuk pengkuliah-pengkuliah ni tak boleh sentuh bab-bab politik
kan, kena non-partisan, jangan bawa masuk politik dalam masjid. Tapi kadang-kadang ada, memang kita tahu selebriti ni, orang ni memang dia berat ke mana, kan. So orang-orang yang bukan geng dia takkan datang. So inisiatif usaha kita yang kita bawa untuk imarahkan masjid kadang-kadang mungkin tak tercapai sebab dia kata masjid pun, orang masjid pun berat ke sini, mestilah dibawa orang dia. Jadi apa pandangan Cik Zaidi? Dia ideologi politik ni setiap orang ada belaka. Betul. Kita berada dalam negara demokrasi, mesti ada orang ideologi politik. Dia orang ni sini, itu dia baca orang ni sini. Dia tak tengah-tengah ni jarang. Dia ada, ia akan ada ia akan ada sebab dia sokong ni. Ya. Parti politik ni, parti politik ni dia masing-masing ada ideologi masing-masing. Betul. Tetapi dalam macam saya ada ideologi politik saya. Kalau ikut orang ada ideologi politik masing-masing, tak boleh dilantik apa-apa, payah sikit lah. Betul. Sebab semua orang rasa negara demokrasi dia akan ada ideologi politik dia. Betul. Tapi bila kita apa masjid ni bukan tempat untuk kita berbalok mengenai politik dan sebagainya. Dan penceramah pun dia ada kok, ni ideologi politik ni. Orang ni ideologi politik ni, penceramah pun semua ada. Kuasa pun sama. Kuasa saya ni macam-macam parti politik ada, orang ni ikut politik ni, ada, semua ada. Tetapi bila duduk tentang kuasa, kita fikirkan, kita bincang untuk kita nak imarahkan masjid kita supaya semua orang datang. Dan kalau saya tak ada lah benda-benda semua orang datang sekarang ni. Ada orang gini tak mari tak ada dah sekarang ni. Jadi semua ideologi A ke B ke C ke, yang penting semua datang. Bila azan tu kita solat lah menuju Tuhan yang satu. Solat jemaah tu ada 2-3 ideologi, orang tengok ni. Itu dia punya pasal lah, ideologi politik dia. Tapi bila kita berada di situ, kita nak mengajak semua orang sampai mari mana ke rumah Allah ni. Jadi penceramah pun dia tak, bila dia ceramah dia tak sentuh lah politik ni. Hari ceramah tajuk apa, faraid dia. Tajuk ni apa ni, solat ni. Setakat ni situ tak ada masalah yang besar lah yang berlaku, dan semua orang, kita tengok semua orang sekarang ni dah mari ataupun datang ke masjid untuk solat, aktiviti royong, buat majlis-majlis apa pun, masing-masing akan hadir bersama-sama lah di situ. Dan kita juga ada juga lah kadang-kadang kita buat masjid ni, kadang-kadang salah satu ni kita tengok juga orang susah. Mana-mana orang susah, kadang-kadang setahun 2-3 kali kita buat program bagi bakul makanan. Kita jemput yang segar-segar, yang sihat-sihat tu kita jemput hadir ke masjid, anak yatim, macam nak raya, nak puasa, kita cari mana-mana sumbangan. Orang yang kita fikirkan layak 30 orang ke, kita buat sumbangan nak puasa, tahun baru, nak sekolah, kita bagi sumbangan dapur dan sebagainya lah kepada pihak yang memerlukan. Dan dulu saya pernah buat sekali dapur makanan. Tapi kita tak boleh nak kontrol dapur makanan ni. Kita buat 2 kali. Kita letak beras semalaman habis. Jadi kita nak tulis dapur makanan tu macam gobok makanan gitu. Gobok makanan, barang-barang kita letak beras. Contohnya kita letak 20 beg semalaman. Kita letak hari ni, malam ni tak habis, malam esok habis. Kita takut orang yang sama ambil guna kesempatan. Jadi untuk buat makan makanan ni mungkin kita perlukan staff juga jaga. Kita tengok orang ni mai minta, kita pergi tulis nama. Kalau kita tak cara terbuka gitu, masjid tepi jalan, takut orang salah guna. Dia mari ambil. Maknanya kalau ada orang yang betul-betul susah tu, mari je masjid, pergi masjid, masjid akan bantu. Okey, jadi sikit sebelum kita tamatkan perbincangan kita ni. Sekarang ni zaman teknologi. Penggunaan AI, penggunaan live. So macam mana pendekatan yang diambil oleh masjid sendiri untuk catch up, untuk bersama? Kalau orang buat di AI, kita nak AI juga. Orang buat podcast live, kita pun nak buat podcast. Sejauh mana pengadaptasian teknologi ni di Masjid Kamsuaya sendiri? Ya, masjid kita kena ikut perjalanan masa kot, perjalanan zaman ya. Sekarang ni zaman AI ni, kita pun ikut juga lah sikit-sikit walaupun tak sepenuhnya. Sebab itulah segala makluman-makluman yang kita sampai kepada jemaah pun dalam bentuk AI kan ni. Penyampaian kuliah ke,
Poster-poster AI buat ni. AI semua dah sekarang ni. Poster kuliah, jadual mingguan, kita masuk dalam grup dalam Facebook dan sebagainya. Jadual harian. Hari-hari kita akan maklum pada jemaah malam ni, hari ni apa akan berlaku di masjid. Dalam grup kita tu. Seminggu tu kita buat dah sekali, semingguan. Jadual mingguan. Lepas tu hari-hari pagi tu biasa kita akan buat posting, hari ni ini berlaku di masjid. Contohnya pagi, kuliah ni, jemput semua hadir. Jadi setiap hari orang akan tahu apa perkara yang akan berlaku di masjid. Contohnya malam ni. Malam ni ada tahlil. Dalam tahlil tu ada orang sponsor makan. Kita bagi tahu lah. Ada makanan disediakan selepas tahlil. Lepas tu lepas isyak kita buat solat hajat untuk siapa-siapa. Kita tulis dulu. Malu-malu ke siapa-siapa. Kemudian subuh esok ada orang sedia makanan 100 pack nasi lemak. Jadi lepas tu ambil. Kita maklum ambil ke grup yang kampung bagi kita hadir, dan kita buat dalam bentuk AI tadi kok. Mudah lah kan. Kalau tak memang kita kena buat CapCut apa ni, Canva lah. Jadi kita gunakan sepenuhnya lah. Jadi masjid sekarang ni kalau kita tak guna dia ketinggalan sikit. Sebab kita ada grup-grup kampung ada 300 orang. Kalau kuliah ada buat live Facebook? Kuliah ni kita tengok kadang-kadang. Kita tak buat live Facebook sombong. Okey. Kita tengok tu kita buat ada. Sebab untuk buat live Facebook ni dia perlukan seorang. Betul. Saya fikir lama dah kita nak ambil staff. Kita perlu lantik media lah macam staff untuk dia bayar gaji ke, tapi kita tak mampu ke sekarang ni. Masjid kita lah, kalau pendapatan kita 20,000 sebulan, mungkin kita mampu buat untuk staff. Kaki tangan imam apa semua? Imam daripada majlis agama ke ataupun imam lantikan kampung? Semua imam majlis agama tu. So allowance semua dia orang bayar lah. Yang kita bayar seorang saja pekerja kebersihan. Itu yang kita bayar allowance bulanan lah. Dia bekerja setiap hari jam 8 hingga 5 petang. Dia cuci masjid, tandah semua sekali, kawasan masjid semua seorang dia. Sepenuh masa. Dengan pihak masjid. Kita bayar allowance sikit lah. So Cik Zadi, akhir apa yang mungkin Cik Zadi nak pesan kepada sahabat-sahabat kita, khususnya rakan-rakan AJK masjid? So mungkin ada ucapan-ucapan ataupun perkongsian? Yalah, kita bila dilantik sebagai pengurusi ke yang terkuasa masjid ke, kita mesti terima jawatan ni dengan satu rasa tanggungjawab, amanah, ataupun jangan kata kita ada orang terpaksa. Konsep saya biasanya bila kita pegang jawatan tu, walaupun jawatan sukarela ke apa ke, kita mesti buat yang sebaik yang mungkin dengan kemampuan lah. Kemampuan yang kita ada, walaupun tidak dibayar gaji ke allowance ke, tapi bila kita dah duduk situ, hasrat kita dah untuk buat yang sebaik-baik yang mungkin, yang kita mampu. Jadi itulah hasrat sayanya, dan saya mengajak semua juga lah, JK Masjid Kamsuhaya ke ataupun masjid-masjid lain pun sama ya. Jadi untuk kita bergerak satu pasukan supaya kita nak masjid kita ni sentiasa diimarahkan. Dan saya tengok alhamdulillah masjid sekitar kita ni aktif, banyak masjid aktif. Masjid Alaman Kowang, masjid ni dan sekitar-sekitar lah aktif dengan program, aktiviti. Dan saya tengok sekarang ni kalau dulu masjid di bandar tu aktif, hidup. Sebab nak hidup masjid ni di bandar tu sebab apa hidup? Sebab orang berilmu ramai situ. Betul. Kuliah hanya hidup sebagainya. Tapi di desa atau di kampung dulu kurang sikit hidup, sebab dia tak ada orang yang nak mengemudi. Dengan orang yang berilmu kurang kawasan tu sebagainya, hijrah di kawasan bandar. Tapi sekarang ni saya tengok dia dah balance dah. Di kampung pun masjid bergerak dengan aktif. Kita kuasa pengurusi pun nampaknya ada semangat lah untuk mengimarahkan masjid kampung masing-masing, dan kita harap kita terus bersungguh-sungguh, dan kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang besar lah sebagai orang yang mengimarahkan rumah Allah. Baik. So tuan-tuan puan-puan sekalian, para penonton yang kita hormati, kita dah sampai ke penghujung. So sebenarnya dalam tempoh
sejam lebih ini, banyak sebenarnya perkongsian yang telah kita cungkil, telah disampaikan oleh jemputan kita, iaitu Encik Zaidi Muda sebagai seorang pengusi. So itulah, insyaAllah jika diizinkan kita akan bawa pula lah orang yang orang kata undertaker kan, untuk next file. So untuk kali ini pihak produksi Buka File mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Encik Zaidi Muda atas kesudian untuk hadir pada hari ini dan bincanglah topik kita, iaitu pengusaha masjid. So terima kasih sekali lagi. So untuk sahabat-sahabat sekalian, setakat ini dulu, teruskan bersama dengan kami Buka File. Boleh tonton sepenuhnya di YouTube dan juga di Facebook dan TikTok. Dan mohon subscribe, share dan follow lah. Okay, so sehingga jumpa lagi untuk file yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.